Malas nak isi filing? Lepas tu asyik drag je sampai last minute. Kalau korang tak nak kena penalty dari LHDN macam ni, korang tengok video ni sampai habis, confirm boleh settle isi hari ni juga. Masalah paling popular yang orang selalu tanya, saya lupa nak simpan resit, boleh claim ke? Okey, jujur cakap, kalau tak ada resit, memang tak boleh claim. Tapi ramai buat silap ni sebab resit hilang, terbuang resit sebab ingat tak penting, lepas tu tak tahu apa yang boleh claim, apa yang tak boleh claim. So, kita guna cara yang paling senang sekali untuk orang yang malas dan suka last minute. Korang boleh guna Google Drive, and then dalam Google Drive tu, korang buat satu folder khas, lepas tu rename kepada e-filing 2026 ataupun ikutlah apa-apa tahun taksiran. So, setiap kali korang beli barang yang boleh claim, korang ambil gambar resit tu siap-siap, lepas tu terus upload ke dalam folder. Jangan lupa untuk asingkan juga ikut kategori. Kalau korang dapat resit PDF, boleh juga upload dalam folder yang sama. So, bila tiba je musim e-filing, korang buka je folder tu. Tak payah nak cari-cari dah. Jadi, apa resit yang wajib untuk kita standby? Make sure kena ada resit insurans nyawa atau takaful, resit perubatan diri, pasangan dan ibu bapa, resit beli laptop, telefon atau buku, resit yuran pendidikan, resit internet, SSPN anak, KWSP tambahan kalau ada, dan zakat untuk kita buat tax rebate nanti. Korang boleh rujuk senarai pelepasan cukai yang LHDN keluarkan setiap tahun. Tapi kena ingat, jangan buang resit untuk at least 7 tahun. Ya, 7 tahun. Kalau kena audit, LHDN akan minta bukti untuk tahun-tahun lepas. Tak pasal-pasal kena bayar sampai RM5,000 macam ni. So, simpan resit elok-elok. Boleh juga beli file khas untuk korang simpan resit fizikal untuk senang cari balik nanti. Tapi better scan, lepas tu upload je dalam Google Drive tadi. Dan dah tak payah serabut dah untuk korek resit lagi. Okay, next, kita akan isi e-filing step by step. Sediakan dulu borang EA atau EC, yang ini korang kena minta daripada majikan. Untuk yang kerja kerajaan, kena sediakan borang EC. Untuk yang kerja swasta, minta borang EA daripada majikan. Yang kedua, resit pelepasan cukai yang kita dah senaraikan awal tadi. Penyata KWSP, rekod pendapatan lain, contohnya macam sewa, bisnes dan sebagainya. Nombor akaun bank untuk bayaran balik atau refund cukai. Untuk yang kerja komisen, korang kena minta borang CP58 daripada syarikat. Langkah yang pertama, kita kena login portal MyTax. Korang buka dulu portal MyTax dekat mytax.hasil.gov.my. Pilih jenis pengenalan, masukkan nombor pengenalan, lepas tu klik butang hantar. Langkah kedua, kita kena mohon PIN e-filing dan sijil digital. Untuk yang dah ada sijil digital, korang boleh skip part ni, terus ke part 4, pengisian e-filing. Kalau korang first time nak isi e-filing, sistem akan tunjuk sijil digital tidak wujud. So, korang kena mohon dulu PIN e-filing, lepas tu baru jana sijil digital. Boleh mohon sama ada guna ECP55D dalam portal MyTax ataupun eKYC dalam app MyTax. Kalau nak guna ECP55D, klik butang ECP55D, korang akan terus ke page pengesahan maklumat. Kalau email korang betul, tekan ya. Kalau salah, tekan tidak. Semak nombor pengenalan, nama penuh dan email. Lepas tu, klik butang hantar. Setelah terdaftar, korang akan dapat link pengaktifan dalam email. Kalau nak mohon guna eKYC pula, klik butang log masuk kali pertama, pilih jenis, masukkan nombor pengenalan, lepas tu tekan butang hantar. Ikut jarahan yang ada dekat paparan, lepas tu klik butang teruskan. Korang kena ambil gambar IC depan dan belakang, sahkan maklumat, lepas tu tekan hantar. Next, ambil gambar sendiri untuk pengesahan identiti, masukkan kata laluan, frasa keselamatan, lepas tu klik butang teruskan. Langkah ketiga, daftar sijil digital pula. Setelah mohon nombor PIN e-filing, klik URL pengaktifan yang korang dapat dalam email untuk jana sijil digital. Dapat je sijil digital, boleh login MyTax guna nombor pengenalan dengan kata laluan yang korang dah buat guna ECP55D atau eKYC tadi. Langkah keempat, kita dah boleh start isi filing ikut tahun taksiran. Settle je login tadi, dekat main page ni, pilih peranan sebagai individu. Dekat bahagian status borang e-filing bagi tahun taksiran, pilih tahun taksiran. Kalau tahun taksiran tu adalah 2025, pilih 2025. Lepas tu, klik link biru ni. Dekat tab e-borang, pilih borang EBE untuk yang tak ada punca perniagaan dan borang EB untuk yang ada punca pendapatan perniagaan. Next, pilih tahun taksiran. Dekat bahagian A iaitu profil individu dan profil lain, isi maklumat diri dan pasangan, pilih jenis taksiran sama ada bersama atas suami, bersama atas nama isteri, berasingan atau diri sendiri kalau pasangan tak ada punca pendapatan. Tapi kalau korang punya pasangan bekerja, better buat asing.
Masukkan butiran peribadi dan tuntutan insentif kalau ada. Pastikan maklumat akaun bank korang betul untuk mudahkan urusan refund nanti. Dekat bahagian B iaitu pendapatan berkanun dan jumlah pendapatan pula, masukkan jumlah pendapatan. Korang boleh dapatkan jumlah pendapatan ni dalam borang EA form korang. Kalau ada tukar kerja, contohnya 2 kali dalam setahun, korang kena dapatkan EA form daripada HR bekas majikan. Kalau ada sewa rumah atau side income, boleh isi dekat sini juga. Bahagian C, pelepasan atau tax relief. Dekat sinilah yang korang kena maksimiskan tax relief sepenuhnya. Segala resit yang kita dah kumpulkan tadi, transfer jumlahnya ke dalam kotak-kotak ikut kategori. Lagi banyak tax relief, lagi kurang tax yang korang kena bayar. Bahagian D, rebate dan rumusan. Isi rebate dekat sini kalau ada bayar zakat contohnya. Lepas tu korang semak rumusan. Kat sini korang akan dapat tahu berapa tax korang kena bayar bergantung pada pendapatan lepas dah tolak tax relief tadi. Silap hari bulan tak payah bayar cukai pun. Dapat refund lagi adalah. Bahagian last sekali iaitu bahagian E, akaun dan pengesahan penerimaan. Lepas korang dah semak semua maklumat dan pastikan betul, tekan teruskan dan hantar. Last sekali, korang boleh buat bayaran kalau ada terkurang bayaran cukai dekat bahagian baki cukai kena dibayar. Untuk yang ada lebihan bayaran, korang akan dapat lebihan bayaran tersebut dalam masa 30 hari lepas dah submit borang EBE. Ingat tau, jangan tunggu last minute. Tarikh akhir submit adalah pada 30 April untuk yang makan gaji dan 30 Jun untuk individu yang terlibat dengan perniagaan. Tanda siap-siap dalam kalender korang. Walaupun nilai akhir cukai itu RM0, korang tetap kena submit e-filing. Ramai yang salah faham, kalau tak ada cukai yang kena bayar, tak payah isi. Salah ya? Korang boleh kena penalti atau denda kalau isi maklumat yang salah. Sebab LHDN akan buat audit dari semasa ke semasa. Tapi, kalau masih malas nak buat sendiri, korang upah je orang untuk buatkan e-filing. Boleh cari service provider dekat social media. Siapa yang dah settle e-filing, tahniah sebab dah jalankan tanggungjawab korang. Kalau nak lagi info kewangan yang best, boleh tengok playlist kewangan kami. E-Central dah explain, jangan lupa like, share dan subscribe.